Assalamualaikum, hello, apa khabar semua? Terima kasih ikut video MTE. Dan kali ni MTE nak teruskan jelajah. Dari episod sebelum ni kita berhenti di Teluk Intan. Dan hari ni masih lagi di negeri Perak, iaitu kita akan meneruskan perjalanan dari Teluk Intan ke Kuala Kangsar. Okey, untuk ke Kuala Kangsar kita akan lalu Langkap, Kampar, Gopeng, lepas tu Ipoh dan last kali ke Kuala Kangsar. Cuaca kali ni pun nampaknya hujan. Mula-mula mendung, lepas tu hujan rintik-rintik, lepas tu hujan lebat. Habis low cost lah semua rider-rider dalam MTE ni ya. Sabar je lah, hadap je lah basah lencun ni. Okey, disebabkan hujan, macam video sebelum ni, kita menggunakan pendekatan keselamatan kita dahulukan. Okey, kita gerak dengan kelajuan yang konsisten, speed lebih kurang 100 ke 120 km sejam. Dan bila dah sampai, ni nampak signboard Ipoh ni, besar kan? Kita obviously dah sampai Ipoh. Kita memang akan sentiasa utamakan keselamatan lah. Hati-hati ketika menunggang, tu yang paling penting. Nak enjoy juga untuk ride, tapi selamat tu lagi penting. Okey, kita berhenti dekat R&R Simpang Pulai Utara. Kita minum dulu, solat asar dulu, bagi kering sikit. Lepas tu kita pun sambung jalan. Okey, dalam perjalanan dari R&R ni ke Kuala Kangsar dah berhenti hujan, tapi still mendung lagi lah. Alhamdulillah, bila dah cuaca macam ni, best lah. Sejuk-sejuk sikit, redup-redup sikit kan. Rider-rider suka lah cuaca macam ni. Jalan pun agaknya kawasan ni tak berapa hujan sangat, so jalan agak okey. Dan kita pun speed up sikit lah. Speed pun tak adalah laju mana, sebab kita konvoy. Kita bawa lah dalam 14, 13. Okey, ada additional information. Kalau nak tahu, cameraman kita ni jadi pilihan group leader kita, Tuan Haji Zainal. So yang bestnya, Haji Zainal ni bawa Goldwing. Bila bawa Goldwing ni, motor kalau dah ada gear reverse, apa lagi lah yang tak ada, radio pun ada kat motor. So kalau nampak footage daripada belakang, tu cameraman kita follow Haji Zainal lah tu. Dia naik dengan Haji Zainal. So bolehlah dengar radio. Untunglah ada radio, ada tempat sandar. Jangan lelap je lah Jal. Okey, lepas tu kita ride lalu Terowong Menora. Okey, ni dia Terowong Menora yang menembusi banjaran Titiwangsa. Ya ke? Ya, takut saya tengok buku geografi balik macam mana. Alright, lepas tu kita memang ikut highway utara selatan. Dan kita pun dah sampai ke bahagian utara tanah air sedikit lah. Bila dekat Perak ni utara lah kan. Jalan pun okey, cuma ada kawasan yang agak berliku ataupun corner. Kalau rider memang suka bab-bab corner ni. Tapi bila hujan tak apa best lah. And then lepas tu kita ready untuk susul keluar daripada highway ni ke Kuala Kangsar. Dan kita sampailah di Bandar Diraja Kuala Kangsar. Okey, dan sampai kat sini, ni dia pekan Kuala Kangsar ni sikit dekat roundabout ni. Kita nak menuju ke destinasi ikonik Kuala Kangsar ni, iaitu kita nak berhenti di Masjid Diraja Ubudiah. Check it out.
Okey, sekarang pukul 6 suku petang. Kita orang baru je sampai di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar. Lebih kurang berapa daripada BMW Auto Bavaria arah Damansara tadi ke sini lebih kurang setengah hari lah, dengan beberapa pit stop yang kita dah lalu tadi. Dan Alhamdulillah sebelum maghrib kita sempat sampai ke masjid ni. Inilah antara salah satu lokasi ataupun daya tarikan Kuala Kangsar ataupun di negeri Perak ini sendiri. Dan hari ini saya dengan jentera BMW GS 1300 ataupun dalam bahasa Melayunya GS 1300 dengan kapasiti dan model baru ni. Alhamdulillah saya rasa sangat puas hati dengan tunggangan saya hari ini. Saya rasa banyak improvement ataupun penambahbaikan yang BMW bawakan dengan jentera terbaru ni yang barulah rilis, saya kirakan beberapa bulan lepas lah, selepas ni. Okay guys, saya nak cerita sikit mengenai jentera BMW GS 1300 ni. Dan saya rasakan ini 1300cc yang macam-macam penambahbaikan yang BMW buat ataupun bawakan, datangkan dengan motor ataupun jentera ni. Saya sebagai seorang amatur, saya tak terasa penat untuk handle, untuk kawal motor ni. Dan sepanjang perjalanan ni pun tadi ada hujan, hujan lebat, bukan hujan biasa-biasa. Kita rasa dari aspek ataupun skop-skop keselamatan tu saya rasa terjamin bila saya bawa motor ni. So ini review untuk setengah hari di hari pertama saya dapat jentera BMW. Okay, check it out. Alright, lepas kita berhenti sekejap di Masjid Ubudiah ni, ambil-ambil gambar, dah review motor sikit tadi kan. Nanti kita cerita lagi lah pasal motor yang saya ride hari ni. Tapi kita ada lagi satu yang kita rasa sempat untuk singgah sebelum kita ke homestay terakhir kita. Okay, kita berhenti, kita nak pergi ke Victoria Bridge. Ni pun salah satu lagi landasan yang memangnya ikonik lah. Tak jauh je daripada Masjid Ubudiah ni, lebih kurang dalam 15 minit perjalanan. So kita singgah, ambil gambar juga dekat Victoria Bridge ni. Bukan Victoria Station Victoria Bridge. Lepas tu kita pun geraklah ke Taiping sebab kita punya homestay kali ni, jelajah kali ni dekat Taiping, Perak. Okay guys, My Touring Explorer dah sampai Kuala Kangsar ni. Tak salah kalau tak singgah Victoria Secret, Victoria Station. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Banyak lagi kita nak cerita sebab lepas ni kita akan menuju lagi utara tanah air. Tapi kita nak pergi kena Sikandar. Mana lagi kalau bukan Pulau Mutiara, Pulau Pinang untuk episod selepas ini. Okay, jangan lupa subscribe, follow dan komen untuk macam-macam lagi improvement yang kita boleh buat untuk video-video kita akan datang. Alright guys, stay safe, ride safe, check it out. Assalamualaikum, bye-bye.